Assalamualaikum. Hari ni kita nak site visit rumah Puan Hazwani kita berkuasaan 2086 kaki, berkonsepkan modern banglo. Rumah ni dilengkapi dengan 4 bilik tidur, 3 bilik air dan 1 prayer room. Kita masuk tengok prayer room dulu. Untuk progres hari ni, kita tengah buat pagar dan mozaik dekat tabletop. Mari kita tengok dulu. Untuk mozaik Puan Hazwani kita ni, kita bekalkan mozaik 20 inci darab 20 inci untuk bahagian ruang keluarga dan ruang tamu dia. Bagi mozaik dalam bilik pula, kita bagi mozaik 16 inci darab 16 inci. Untuk mozaik lantai dalam bilik air pula, kita bagi mozaik 12 inci darab 12 inci untuk bahagian lantai sahaja. Manakala pada bahagian dinding, kita akan bagi mozaik 12 inci darab dengan 24 inci, itu satu kaki darab 2 kaki. Untuk bahagian dalam tandas Puan Hazwani ni, dia ada special request daripada klien, itu tempat letak sabun mandi. Nak buat benda ni, kita akan ikat bata 2 layer dulu pada bahagian dinding ni, supaya kita boleh tebuk untuk dapatkan saiz yang kita nak pada ruang ini. Mari kita tengok yang sudah siap dibina. Okey, ini bahagian yang sudah siap ditebuk. Tapi kekurangan untuk buat benda ini ialah dinding bilik air kita akan jadi lebih kecil 3 inci daripada yang asal. Sebab kita dah ikat bata double layer dekat bahagian dinding ni. Pada bahagian ruang keluarga pula, kita akan bagi sliding 8 kaki darab 8 kaki dan siling kapur double layer. Pada bahagian kesukaan para wanita, bahagian dapur, hari ni kita nak buat pemasangan mozaik tabletop di bahagian dapur. Mari kita tengok. Untuk nak tahu dengan lebih lanjut, boleh follow Zasmahum.